Kelahiran ajaib tanpa bapa sebagai bukti kekuasaan Allah. Jibril menyampaikan khabar gembira kepada Maryam yang suci lagi terpelihara maruahnya. Bayi Isa berbicara di dalam buaian demi membela kesucian ibunya. Baginda menjelaskan statusnya sebagai hamba Allah dan bakal pembawa kitab. Keistimewaan baginda sebagai ruhullah dan kalimatnya. Dilahirkan untuk menjadi tanda kebesaran Tuhan serta rahmat bagi seluruh alam dan manusia. Mukjizat membentuk burung daripada tanah liat. Dengan izin Allah, baginda meniupnya lalu tanah itu bernyawa dan terbang ke angkasa raya. Penyembuh penyakit yang tiada ubatnya. Sentuhan tangan baginda dengan izinnya menyembuhkan orang buta sejak lahir dan pesakit sopak dengan sekelip mata. Menghidupkan orang yang telah mati sebagai bukti kenabian. Kekuasaan Allah dizahirkan melalui lisan Nabi Isa bagi menunjukkan kebenaran hari kebangkitan. Penurunan hidangan Al-Maidah dari langit buat pengikutnya. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kekuasaan Tuhan dan hari raya bagi kaumnya. Menerima kitab Injil yang membawa petunjuk dan cahaya. Ajaran baginda mengajak manusia mengesahkan Allah dan membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Terselamat daripada tipu daya musuh yang zalim. Allah mengangkat baginda ke langit dalam keadaan hidup dan menggantikan wajah pengkhianat. Akan turun kembali ke bumi di akhir zaman. Baginda bakal membawa keadilan, menghapuskan fitnah Dajjal, dan memimpin umat menuju kebenaran.